sanggup ke nak ambil nyawa pasangan korang disebabkan oleh korang memang dah tak boleh go dah dengan perangai diorang. Over Your Dead Body, satu cerita dark comedy thriller. Cerita ni mengisahkan pasal satu couple ni, Dan dengan Lisa. Dan ni seorang director yang fail, and Lisa ni pula actress wannabe. Diorang ni ada konflik dalaman yang teruk gila sampai tahap yang diorang ni dah menyampah dah dengan satu sama lain. Satu hari tu Danny ajaklah Lisa pergi bercuti dekat satu kabin tepi tasik. Kononnya nak ajak bincang lah baik-baik, tapi sebenarnya masing-masing ni dah ada plan rahsia nak ambil nyawa satu sama lain. Dalam keadaan diorang ni tengah huru-hara, muncul pula dua orang psycho yang lari daripada penjara nak rompak Dan dengan Lisa ni. So instead of diorang ni lawan satu sama lain, sekarang ni diorang kena cari jalan macam mana diorang nak selamatkan diri diorang daripada dua orang psycho tu. Kita ni sumpah berdekah gila, tapi dia punya lawak tu bukan jenis yang family friendly. Lawak-lawak dia tu memang jenis yang dark. Ada je yang tak kena couple ni. Tapi dalam lawak-lawak dia tu, cerita ni banyak juga scene yang gore, kepala pecah, darah memancut, semua ada. Lepas tu tambah pula dengan package sound effect dia yang power tu. Ini memang kau rasalah dia punya ngilu tu. Kalau korang suka lain cerita lawak-lawak yang dark, cerita ni korang boleh tengok ada dekat Prime Video.